saya Wan Sarasiah Wan Abdul Rahman, pakar kecemasan Hoshias. Assalamualaikum, saya Dr. Nur Fazila, Dr. La. Saya hematopatologis, dapur resign 5 tahun lepas. Assalamualaikum, saya sikit. Pakar klinikal radiologi daripada Hospital Bantai Kelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ramalina binti Kasno, pakar radiologi daripada Hospital Putrajaya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, Dr. Abdul Rahim Abdullah, pakar perubatan kecemasan di Hospital Queen Elizabeth. Okay, nama saya Dr. Ranjini. Saya pegawai perubatan di Pejabat Kesihatan Kepong. Hello, saya Nadia Syukri, pegawai perubatan Jabatan Kecemasan dan Trauma dekat Hospital Seliman, Johor Perak. Saya Dr. Amalina Kamarul Zaman, GP, General Practitioner di private clinic. Selamat pagi, saya Dr. Wadati Hanifah Jami daripada Hospital Tol Intan. Saya adalah pakar bedah mata. Assalamualaikum, saya Dr. Afsan, pakar perubatan kesihatan awam daripada Perak. Assalamualaikum, saya Dr. Yat. Saya Dr. Pakar Perubatan Keluarga di Klinik Kesihatan di Kelantan. Dr. Odi mana? Dr. Odi? Ada seorang lagi. Ada lagi doktor, ada lagi doktor. Ada Dr. Odi, mana? 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 Ada lagi. Mari naik doktor. Masya Allah. Saya ingat di mana? Doktor apa? Saya Dr. Rodia, boleh panggil Dr. Odi, seorang doktor gigi dari Datuk Sabah. Jom kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang doktor. Beri tepukan kepada doktor kita yang mana mereka mengambil masa, okey, datang untuk belajar kenapa buat public goal sungguh-sungguh. Kawan, doktor pakar atau kawan pun buat bisnes public goal. So kita ada doktor mata ada, doktor gigi ada. Doktor emergency apa semua. Boleh roji lah doktor ni. Saya tak nak sebut lah Dan orang punya title. Doktor nak ambil MC ada tak? Ramai nak minta MC. Terima kasih doktor-doktor semua. Kalian hadir, saya doakan semoga kalian mencipta kejayaan di public goal. Saya minta Dr. Nadia dan